Lu siapa? Lu relax dulu. Hari ini tauke besar Maidin, dia begitu gembira sekali. Sebab dengan adanya Sarah, semua penerima sanalah beli semua. Dengan 100, 200, dia dapat 100 tapi dia akan beli lebih daripada 100, dia akan pergi ke Maidin beli. So tauke tuan punya Maidin tu begitu gembira sekali sehingga dia boleh buat TikTok menari sini, menari sana. Sebab bisnes dia bagus. Salam hormat, YB. Terima kasih tengok TikTok Maidin. Alhamdulillah. Terima kasih dekat Kerajaan Madani bantu rakyat dengan bantuan Sarah. Peniaga juga turut menerima impak positif. Tapi YB kata kita happy banyak untung menari-menari. Itu sangkaan jahat YB. Saya sendiri sering cakap kerajaan perlu tolong peniaga kecil. Kalau tak bagi Maidin, bagi peniaga kecil pun tak mengapa. Kalau YB nak tahu lah siapa peniaga terbesar menerima manfaat Sarah ni, mungkin YB patut sebut syarikat itulah dalam parlimen. Sebut-sebut Maidin saja buat apa? Sepatutnya seberapa boleh Sarah tu, bukan saya kata Maidin tak nak, tapi seberapa boleh. And I think this is the hidden objective of the government. Okay, seberapa boleh kerajaan nak semua peruncit-peruncit masukkan sistem supaya mereka boleh menerima Sarah tu. Dan mana tahu esok hari kerajaan kata minta maaf, hypermarket yang besar-besar yang berniaga bilion-bilion ni tak payahlah. Macam Maidin tak perlu dah. Tak perlu dah. Betul tu. Marah di hati, tapi saya faham.